Husin ni dia ada DNA penyanyi. Dia ada DNA penyanyi. Keturunan awak. Itulah Husin. Dia keturunan penyanyi. Gifted, yes. Keturunan penyanyi paling popular tu. Bukan keturunan penyanyi popular. Raja Balada. Keturunan paling popular. Kekuatan Hussain adalah pada vokal kerana dia berasal dari keturunan penyanyi paling popular. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan Amang Spring apabila penyanyi tersebut menjawab persoalan netizen mengenai kekuatan Hussain, peserta Talk to My Manager musim kedua yang dilihat sangat dominan dengan persembahan-persembahan bertenaga. Menerusi potongan video live yang dikongsikan di akaun TikTok Nuraini Basri itu, Amang Spring mengakui Hussain sememangnya mempunyai bakat semula jadi oleh kerana bapanya Jamilul Hayat merupakan adik kandung kepada Raja Pop Malaysia, Datuk Jamal Abdillah. Husin kekuatan dia pada vokal sebab dia keturunan penyanyi paling popular di Malaysia. Awak kena faham dah tu. Sebab menyanyi ini bakat semula jadi. Bakat semula jadi. Dia bakat semula jadi. Awak tanya pasal Husin. Husin ni dia ada DNA penyanyi. Dia ada DNA penyanyi. Keturunan awak. Itulah Husin. Dia keturunan penyanyi. Gifted, yes. Keturunan penyanyi paling popular tu. Bukan keturunan penyanyi popular. Raja Balada. Keturunan paling popular. Dia Husin tu keturunan. Berkira keturunan ni macam keturunan penyakit lah. Kan? Orang kata penyakit jantung, keturunan. Betul? Orang kata kecil manis, keturunan. Macam itulah juga. Benda ni. Saka, bukan saka. Dia keturunan. Bila keturunan, DNA artis ada dalam tu, suara dia sedap. Suara dia sedap. Gifted. Gifted. Genetik. Betul. Awak baca je lah kat situ. Dia nak turun satu persatu pun kadang-kadang penat juga. Baca. Genetik. Genetik. Memang masa PC lagi saya dah tahu dah. Oh, budak ni sedap. Bukan kata sekarang. Masa PC. Kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah. Oh, ini memang bakat menyanyi adalah. Adalah lulus. Masa PC. Masa PC. Dia masuk kelas vokal tu untuk konten. Sebenarnya bagi orang-orang macam ni, orang yang ada DNA kuat ni, sebenarnya tak perlu dah masuk kelas vokal. Sebenarnya. Cuma dia masuk kelas vokal tu untuk konten. Nak rekod-rekod ni kerja apa? Manager konten je tu. Sebenarnya ayah dia pun dah cukup dah ajar dia pun. Jamilul Hayat dah cukup dah ajar dia. Dah cukup. Cincin sama. Okey, case close. Subscribe with notifications on.